Aku nak buat iPad aku ni function macam laptop tau. So apa yang aku kena beli? Keyboard casing macam ni. So aku survey dekat official website A ni. Tapi bila tengok harga dia, mahalnya. Dah lah beli iPad pun dah mahal. Sampailah aku jumpa function dan kualiti yang hampir sama daripada Gojodok ni. Tapi dia punya harga macam diskaun 80% daripada yang ori tu. Sebab apa nak belanja lebih kan? Dia punya typing experience dan trackpad ni bagi aku sedap dan smooth lah. Memang ada feeling macam pakai laptop. Magnet pada tapak ni pun kuat tau. Aku letak iPad ni pun boleh rasa dia punya tarikan tu. Aku goyang macam ni pun tak jatuh. Mungkin sebab dia claim ada 72 keping magnet belakang ni kot. Keyboard ni connection dia menggunakan Bluetooth. On je kat tepi ni terus auto connect. Okey, dan keyboard ni dia rechargeable type C dan bateri dia memang boleh tahan berhari-hari. Okey, dan kelebihan keyboard ni yang tak ada dekat ori tu, dia ada lampu LED tau dekat papan keyboard ni. Dan connection Bluetooth dia pun takkan hilang walaupun kita angkat keyboard ni daripada magnet tu. Dah pakai casing macam ni pun lepas lagi masuk dalam slim bag aku ni. Apa pun memang berbaloi aku beli keyboard casing daripada Gojodok ni. Yang paling penting iPad aku dah function macam laptop. Okey, kalau dah teracun boleh check harga dekat link yang dia disediakan. Tapi memang kena cepat weh, sebab stok keyboard casing ni memang cepat habis.